Saya Raja Aidil. Saya Kalisa Kairin. Hari ini kami akan bawa anda semua ke kilang sawit Terolak. Jom! Yeay, dah sampai! Sekarang, kita dah sampai di kilang sawit Terolak. Jom kita masuk tengok proses buah sawit. Jom kawan-kawan! Sekarang, kita berada di dalam kawasan kilang sawit Terolak di mana semua buah sawit sekitar Terolak akan dihantar di sini. Lori akan beratur untuk menimbang berat buah sawit sebelum dipunggahkan. Inilah gambaran ketika memunggah buah sawit. Mari kita lihat cara buah sawit diasingkan. Ini adalah proses meratakan buah sawit untuk senang diasingkan. Selepas diasingkan buah yang sudah masak, akan ditolak terus ke bahagian loading ram. Buah yang muda akan ditolak ke tepi. Hai semua, hari ini kita bersama penolong pengurus kilang sawit Terolak iaitu Encik Iskandar. Okey, apa khabar Encik Iskandar? Khabar baik, selamat datang ke kilang sawit Terolak. Okey Encik, apakah cabaran utama dalam memastikan kilang berjalan dengan lancar? Untuk kilang berjalan dengan lancar, cabaran utama adalah kita harus memastikan mesin semua beroperasi dengan baik. Yang kedua adalah semua petugas haruslah melakukan tugas dengan baik dan perlu menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja. Okey Encik, seterusnya, apakah perubahan daripada dulu dan sekarang? Perubahan dulu dan sekarang adalah dulu kilang dijalankan secara manual, di mana pekerja semua harus melakukan kerja dengan menggunakan tangan sendiri. Maksudnya by hand. Untuk sekarang, kebanyakannya mesin telah beroperasi dengan secara automatik dan ia juga dapat meningkatkan produktiviti dan produk tersebut adalah konsisten. Okey Kalisa, apa lagi yang awak nak tahu? Okey Cik, apakah selain minyak yang dikeluarkan oleh isi sawit? Jika ada nak tahu, selain minyak, kita juga menghasilkan kernel, shell dan juga fiber. Jadi semua 100% daripada buah tersebut adalah boleh dihasilkan produk. Okey, soalan terakhir. Apakah masa depan industri sawit pada 10 tahun akan datang? Dalam masa 10 tahun akan datang, industri sawit ni amat penting untuk menyumbang pada ekonomi negara. Tapi pada masa yang sama, kita haruslah melaksanakan teknologi hijau untuk menjaga alam sekitar dan juga boleh digunakan untuk generasi akan datang. Terima kasih Tuan atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Sama-sama, saya harap ilmu ini dapat memberi manfaat kepada adik-adik semua untuk dapat memasuki industri sawit pada masa akan datang. Terima kasih. Sama. Kami diberi penerangan tentang pemilihan buah sawit terbaik sebelum dijadikan minyak dan kami dapat melihat pemandangan sekitar kilang. Selepas buah dipunggah, lori akan ditimbang semula bagi mengira berat buah yang dihantar. Selepas itu, mereka akan memastikan kawasan sekitar bersih. Ini pengalaman kami dapat merasai naik lori sawit. Ini adalah lori-lori yang bawa buah sawit setiap hari. Akhirnya, kami dapat merasai menaiki lori ini. Terima kasih kepada pihak pengurusan kilang kerana membenarkan kami datang ke sini. Jangan lupa follow dan subscribe TV PSS kami. Bye!